Guys. Okay. Memandangkan kita nak pergi travel, long story short, memandangkan kita nak pergi travel, I ada buat impulsive buying sebelum travel. So, this is my parcel. Sure. This is my parcel. 1, 2, 3. Kita nak unbox sebelum, sebab ni barang-barang yang kita kena bawa lah. Sebenarnya I fikir untuk I unboxing waktu on the way pergi travel tu, tapi ada barang kita kena guna, which is this one. Kita kena pakai waktu nak pack. Okay, dapat agak dekat apa? Sebabkan dia besar, kita buka last sekali lah. Kita akan mulakan dengan kecil. Benda ni sumpah dah lama gila dalam kad I, tapi macam I tak nak beli lagi. I ada satu, apa orang panggil? Satu perangai. Barang tu memang I dah lama I dah lama tengok, dah lama dah add to cart. Tapi I jenis yang macam malas lah nak bayar. Nanti sampailah I rasa macam okay, kena beli. Macam tu. Macam ni, benda ni macam dah lama dah I nak beli, tapi sebab macam mungkin bukan satu keperluan lah kan. Sebab tu lah I tak kisah tak beli. Tapi dia jadi satu keperluan di mana kita nak pergi macam ni. So yang pertama adalah ni sumpah banyak gila dah lalu FYP I macam teracun. Tapi this one legit yang macam modern sikit. Kalau korang pernah tengok yang viral tu, yang jenis macam pin tolak-tolak, yang ni dia pusing-pusing. Sumpah ini pun dah lama gila dalam kad, tapi I rasa macam I don't need this sebab I ada tripod lain. Tapi still, entahlah, aku tak tahu kenapa tak boleh dah kot justify kan. So dalam kotak ni dia ada, dalam kotak ni dia ada benda ni. I tak sure ni apa benda. I tak sure apa benda ni. Lepas tu biasalah wipes ni untuk, I rasa untuk tampal lah. Lepas tu dia punya magnet. Lepas tu manual. So this is ni. Ni kalau korang tengok lah yang dekat atas dashboard kereta. Lepas tu kena lock dia tu. Macam mana weh? Open. Macam ni tarik dia. Okay, lepas tu tarik yang bawah ni pula kot. Macam nak naikkan dia? Yang ni. Rosak ke? Tolonglah jangan rosak. Dia ketat. So, korang takkan jatuh. So, dia macam ni. So, kita akan ketatkan dia. Maksud dia macam tu. Dah tak boleh. So, korang kena longgarkan balik. Dia boleh. Macam tu. Tak, ni. Kalau kita tak ketatkan, dia boleh jatuh. So kita kena letak, so kita pusing dia, kita tightkan dia so dia tak boleh nak cabut. Macam tu, nampak real kan? So longgarkan dia, baru boleh cabut. Macam tu. So this is the thing yang macam I need to have this. Kita boleh letak dekat kereta, cermin kereta, untuk buat apa-apa, video ke apa. Lepas tu dia punya ni, I rasa this one lah, korang kena ada MagSafe punya casing untuk benda ni, so that baru dia melekat kan. So kalau macam handphone macam ni tak ada MagSafe, so tak boleh. I punya trick is, ni kan casing, so korang letak MagSafe korang ni. Kalau korang tak nak tampal, letak dia dalam ni, and then oh my god, mana magnet tu duduk mana? Mungkin casing tu dia tebal, so dia tak boleh nak. Dia tak ada guna trik ni. Trik ni tak function untuk dia. Korang kena pakai handphone yang MagSafe. Okay, so this is the parcel pertama. Kita tengok apa kegunaan dia nanti. This one settle. So next parcel is this one. This one dia macam baru je lalu FYPI dalam minggu lepas macam tu. So macam kita macam, oh kita kena ada. Sama juga ada tripod, tapi tripod dia jenis macam ni. Okay, tripod yang boleh sangkut kat luggage tu. Macam stand tripod sangkut kat luggage. Ada luggage. Oops. So this one dia ada benda ni dalam kotak ni. I tak tahu apa kegunaan dia. Lepas tu ni, so ni lah bendanya. Kita buka benda ni dan kita sangkut dekat mana-mana lah, macam meja. Allah, oh bukan, salah. Ni untuk keluarkan. So ni tempat letak phone. Macam ni lah, macam biasa kan. Boleh pusing. Lepas tu kita akan sangkut kat luggage yang belah sini. Letak kat luggage. So kita boleh tripod yang macam ni lah. Faham tak macam ni?
Bayangkan ni luggage sangkut. So korang boleh record macam ni sambil gerakkan luggage. Macam tu. Tak pun selain luggage, meja dekat dalam flight, letak sangkut kat meja. Lepas tu record lah. Macam tu. So benda ni boleh pusing-pusing. So macam kalau korang letak ni, meja tu macam ni kan, macam ni menghadap korang. So korang pusing lah benda ni menghadap korang. So korang boleh selfie. Macam tu. Dia pun boleh jadi hand punya macam selfie. Macam boleh macam tu. Boleh macam ni, dia boleh bengkok, dia boleh tegak, dia boleh ke belakang. Macam-macam cara korang boleh pakai untuk benda ni. Dia nampak macam berguna lah, tapi I tak tahulah berguna ke tidak untuk I nanti. Kita akan tengok lah. Hopefully berguna lah. Kita kena beli barang yang berguna untuk diri kita. Jangan membazir, okay? So this is, so ini amuat lah. Oh shook. Tak suka lah feeling ni. Okay, kita continue. Next. Lepas tu sebab nak free shipping, I beli ni. Ni apa? OTG? Type-C? Dia salah letak ke weh? OTG? Tak tahu. Maksudnya screen protector. Sebab handphone I punya screen protector dah cala bala, macam teruk gila. So kita kena beli baru. Okay, so yang next, this one. So this is the benda paling penting lah, iaitu bag. Sumpah bag ni lagi lama I iron. Lama gila I tengok. Ui, besar kan. Tada. Sumpah bag ni kalau lalu FYP korang memang cantik gila. Wow, cute. Lalu nampak macam kecil. Dia sebenarnya besar. Dia 17 liter. Orang kata beg besar macam ni boleh bawa macam 5 hari punya travel. 3 hingga 5 hari punya travel. Tapi aku tak rasa barang I muat semua. Tapi dia cantik je. Comel. Cantik. I suka sebab dia biasa material canvas. So dia kalis air. Lepas tu dia ada banyak gila kompartmen. Dia macam ni kan, susah lah orang nak mencuri. Pada buka, kita akan tarik ni pula. So dalam dia macam ni. Tumpah banyak gila kompartmen dalam ni. Ni tempat kecil-kecil. Sini tempat letak laptop. Lepas tu boleh gantung. Lepas ada zip. Kat tepi-tepi kiri kanan tempat letak botol. Lepas tu kat tengah ni letak barang lagi kecil. Lepas tu dia ada zip kat tepi ni. Boleh capai benda yang kat dalam tadi. Kalau korang tak nak buka zip besar-besar kan. Lepas tu zip belah sini anti-theft. Korang boleh letak barang-barang yang macam berharga dekat belakang ni. So tak ada orang boleh capai barang tu. Cantik. Cantik. Okay, itu je lah video untuk kali ni. Itu je lah haul untuk kali ni. Hopefully video ni boleh sambung dengan vlog yang I akan buat esok. Saya tengok macam mana jadi ke tak vlog tu. Tapi video ni mesti jadi. Okay, see you tomorrow. Bye. Dah berjaya. Ya Allah, takut je. I sangat takut. Mungkin ini bukan rezeki I, tapi Alhamdulillah Allah masih pinjamkan rezeki ini. Jadi kita akan enjoy dengan rezeki ini. Kita tengok apa yang kita boleh buat nanti. Okay, see you esok. I excited gila. Tapi I tak tahu I mampu ke tak untuk buat vlog. So just bear with me. Kalau ada vlog sikit-sikit macam hatilah kan. Sebab kita baru nak bercinta-cinta. So janganlah berharap lebih. Tapi I tahu tak ada orang berharap pun. Sebab I tengok how my views pun I tahu tak ada orang berharap. Okay, bye.